Okey saudara, alhamdulillah spot pertama dan ada hasil saudara. Ni ada kerang bambu lagi saudara ni. Tapi di sini tanah dia lumayan keras. Kerang bambu saudara. Alhamdulillah ada. Ni saya ambil dulu saudara. Ini kita boleh tengok. Tapi di sini lumayan keras saudara ya. Ni. Ni kerang bambu. Kerang bambu anda-anda. Saya tunjukkan sama Mika semua dulu yang berapa biji saya dapat. Baru berapa seluk ni. Baru berapa seluk saja. Ni di sini mungkin tak ada dijamah orang. Makanya dia agak rapat saudara ya. Lubang dah. Okey. Okey, alhamdulillah saudara dapat segini saudara. Dan ni saya cuci dulu saudara. Lubang dia anda-anda saudara. Saudara. Ini tanda kalau di sini memang ada saudara. Ada kerang. Ini kerang bambu saudara. Okey saudara, kita lanjut cari yang lain lagi saudara. Mudah-mudahan dapat banyak. Mika doakan aja ya saudara ya. Lanjut kita cari yang lain lagi saudara. Ada tu ada saudara ya. Ni yang ini. Yang ini juga. Ni. Tapi itulah tanah dia keras. Tanah dia lumayan keras saudara ya. Besar-besar pula tu ya. Macam ini saudara. Ni lubang dia saudara. Lubang kerang bambu saudara. Ni. Okey, mantap. Ada terus saudara ya. Dan ini juga ada saudara di depan saya. Lubang kerang bambu anda-anda saudara ya. Okey. Mantap saudara, mantap. Tapi tak dalam kan? Tak dalam kan? Tidak. Lah. Okey. Hasil sementara saudara. Hasil sementara. Sementara pula. Mantap, saya cuci dulu. Nanti orang cakap settingan pula ni kan. Hasil sementara saya ni, tengok. Kerang bambu anda-anda ni saudara. Mantap. Tak sampai setengah jam ya cari ya, baru dapat segini. Alhamdulillah ya. Ni saudara ya, alhamdulillah penghasilan kita hari ni saudara. Lumayan juga saudara. Alhamdulillah ya, tak banyak tapi ada saudara ya. Okey, saya nak balik saudara kerana hari ni lah petang saudara. Terima kasih telah menonton video ni. Jangan lupa support, komen dan share saudara ya. Mika komen apa sedap masak ni saudara kerang bambu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.